ada benda pelik kat Korea Selatan yang kita pun macam terfikir, betul ke diorang ni? Diorang beli insurans, tapi bukan untuk haiwan peliharaan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk rumah, bukan untuk kereta, tapi untuk heartbroken. Untuk putus cinta, guys. Pada tahun 2019, ada satu startup yang memperkenalkan love insurance. Mereka ni akan bayarlah untuk kita panggil tempoh yang ditetapkan. Macam kalau kita coverage period, kita nak sampai 80 tahun ke 70 tahun ke macam tu kan. Diorang adalah contohnya 100 tahun 100 tahun bercinta sampai kubur, geng. Sorry. Contohnya 100 hari. Dan kalau pasangan ni break up, dan pihak insurans tu dia akan bagilah makanan sedap-sedap, lepas tu pergi tengok wayang, pergi healing untuk mengubati hati yang luka tu. Tapi bila kita fikir balik kan, benda ni macam pelik tau. Diorang sanggup nak spend duit untuk love insurance, kan, betul tak? Untuk heartbroken. And kita pula masih berfikir-fikir untuk mengambil takaful untuk diri sendiri. Padahal kita ni ada juga takaful cinta. Hibah tu actually takaful cinta. Sebab yelah, kita tinggalkan satu surat cinta untuk keluarga kita bila kita meninggal dunia, betul tak? Kalau pencari nafkah utama meninggal dunia, lepas tu family dapat surat menyatakan suami meninggalkan sejumlah hibah untuk membesarkan anak, benda tu kan surat cinta, kan? Jadi kalau anda belum ada takaful cinta, boleh roger dengan doktor cinta. Boleh roger dengan Nisa boleh arrange korang punya takaful cinta. Okay, banyak cinta-cinta hari ni. So itu saja. Kalau anda nak mengetahui lebih lanjut tentang takaful cinta, then you can roger me. Okay, ingat Nisa, ingat AIA Public Takaful. Assalamualaikum.